Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ini saya nak menerangkan tentang stage analysis revision. Okay, so sebelum ni saya banyak dah terangkan dalam kelas, dalam revision kelas. Lepas tu ada juga saya buat video sebelum ni. Tapi saya tak sure kenapa masih ada yang tanya pasal stage analysis ni. So um, senang cerita saya buat je satu video untuk revision. Okay, revision sekali. First kali, you kena guna moving average. Sebab saya sendiri pun guna moving average. So, moving average ni, bila kita guna, bukan kita nak, bukannya kita nak tengok dia crossing ke cross up ke apa, tak. Kita nak tengok macam mana dia dalam keadaan dari segi price action tu, dari segi closing price tu. Okay, moving average ni sebagai guideline price. Okay, kita nak tengok dia above. Moving average ni senang je nak guna dia. Closing price above dekat moving average mana. So, kita nak tengok benda tu je. So, stage analysis revision untuk stage 2, you kena faham. Okay, that's why bila saya ajar screening, saya akan pastikan closing price above MA50 dan juga closing price above MA200. Okay, bila you set daripada screening, daripada first step yang paling awal pun dah betul, so senang lah untuk kita buat next analysis. Sebab ada juga yang PM, bila tanya counter ni okay ke tak, kebanyak ada yang tanya counter bawah MA200. So maksudnya you tak gunalah saya punya kriteria screening. So first step is screening tu kena betul dulu. So kita akan jumpa counter-counter yang hanya dalam stage 2. Okay. And then next is, yang second adalah kena dalam stage analysis ada stage 2 correction. Okay, apa beza stage 2 correction ni? Stage 2 correction ni bila dia buat dia closing price dia below moving average MA50, tapi price dia still atas MA200. So you kena faham, bila dalam stage 2, so stage 2 ni kadang-kadang dalam keadaan yang macam lama jugalah. Okay, so ada kadang certain counter tu dia buat correction. So dia buat correction tu dia akan closing below MA50. So saya pun tak trade counter-counter yang stage 2 correction ni, walaupun ada probability dia untuk naik lagi, dia punya risk reward ratio tu lagi sedap lah. Sebab bila you dekat MA200 tu memang maksudnya memang support dia strong kat situ kan. So memang dia punya risk reward ratio saya pernah nampak banyak lah. So kalau you nak trade situ, you boleh hold lama, you boleh tunggu. So it's up to you. So masing-masing lain kan, dia punya emosi dia lain kan. So tapi saya memang tak trade counter yang stage 2 correction. That's why bila saya screening, saya akan tunggu dia untuk closing above MA50 dan juga MA200. That's why kriteria screening saya masukkan dua benda ni. Alright. So you jangan confuse stage analysis dengan base. Stage analysis ni benda yang lebih penting. Benda yang lebih penting daripada base counting tu. So base counting tu optional untuk kita kira ataupun tak. Kalau macam rasa susah sangat, so starting ni belajar untuk detect base je. So bila dia breakout base tu, so kita akan beli lah. Alright. So ini adalah contoh stage analysis. Okay, so kita try buat revision sikit dekat ini counter. Okay, so ni counter apa? Counter PK. Kebetulan ada yang tanya tadi. Okay, so PK ni, and then you jangan confuse. First kali you fokus dekat stage dulu. Stage analysis ni yang paling penting sekali. So dekat mana? Contoh kita off kan semua ni. Okay. So dia consider sebagai stage 2 apabila
closing price closing price dia dikira sebagai stage 2 apabila closing price dia above MA200. So kat sini adalah start masuk stage 2. So bila dia break above MA200, dia start masuk stage 2. Okay. So kriteria yang saya akan pilih dalam ni, maksudnya dia kena price above MA50 dan juga MA200. So once dia close ni, PK ni, candle yang paling dia start masuk stage 2 adalah 5 Ogos 2020. Okay, so ada yang tanya juga, base 1 tu dia dah break above ke belum lagi. Kadang-kadang ada je, bila dia dah break MA200, dia tak terus markup tau. Dia naik tapi naik slow-slow. Dia naik tapi naik slow-slow. So kadang-kadang ada juga yang base 1 dalam stage 2, tapi dia dah break MA200, tapi dia duduk dalam base 1. So nanti saya terangkan pasal base pula lah. Tapi yang penting adalah stage analysis ni, you kena tahu adalah closing price above MA200. So ni overall ni stage 2 lah. Overall ni stage 2. So ni adalah contoh parabolic movement lah. Maksudnya dia naik ni macam bentuk skate park ni kan. So ini adalah contoh parabolik lah. So kalau boleh kita elakkan. Sebab bila parabolik ni, dia punya psikologi dia adalah any trader dah start greed. Maksudnya dah start tamak. So benda yang dah obvious ni, selalunya smart money, benda yang dah obvious dia akan keluar. Dia punya perangai dia. So nampak, bila kat stage 3, bila dia tak mampu nak break, maksudnya dia tak continue, so dia akan jatuh balik lah. So that's why bila dia dah break MA50 ni, bila dia dah break MA50 ni, kalau boleh kita keluar dulu. Kita tak perlu nak jadi hero, kita tak perlu nak nak trade yang paling bawah, yang paling low, beli harga yang paling rendah. Tu semua tak penting. Tapi kita nak masuk dekat area yang, maksudnya area yang tepat lah. Area yang betul-betul, maksudnya dari segi probability dan juga risk tu rendah. Probability tu tinggi, risk tu rendah. Silap. So nampak, bila dia close below MA50, so selalunya memang saya tak tengok counter tu. Saya tunggu dulu dia apa dia nak buat. Sebab kadang-kadang dia memang akan boleh jatuh lagi. So that's why bila pilih counter, kita nak pilih counter yang price above MA50 dan juga price above MA200. Faham tak? So boleh tengok lah, ada a few contoh. Sekejap pause sekejap. Alright, kita sambung balik. Tadi ada hal sikit. Okay, so kita just label lah. Label stage 1 ni selalunya dia membentuk sideway yang panjang lah. Sideway yang panjang. So bila dia dah start markup tu, nampak kat sini adalah stage 2. So stage 2 sepanjang ni. So stage 3 ni selalunya dia membuat pattern sideways, and then price dah start volatile. Stage 3 ni selalunya price dah start volatile, and then ada news, dapat project lah, apalah. Selalunya dekat area sini lah tempat smart money distribute share diorang kepada public lah. So bila tempat dah obvious macam ni, kita nampak dah sideways. So selalunya stage 3 dia macam ni lah. Kalau, that's why bahayanya bila kita anticipate dekat area-area sideway yang tinggi macam ni. So kalau kita nak tengok dia punya continuation pattern, pastikan dia break sideway area ni lah, ataupun consolidation area ni. So nampaknya bila dia dah break MA50, nampak dekat area sini dia start break MA50 kan. So bila dia dah break tu, tengok lepas tu dia boleh jatuh lagi. So itu bahayanya. That's why saya hanya fokus dekat
stock ataupun saham yang price above MA50 dan juga price above MA200. So nampak dekat sini dia dah start masuk stage 4. So kat sini dah jatuh lah, dah tak menarik lah. So kalau untuk dia nak teruskan kenaikan, mungkin dia kena base lagi lama lah. Alright, so you just tengok counter-counter apa-apa contoh. Okay, lepas tu bila kita screen, alright, bila kita screen, ini adalah kriteria yang stage 2 yang saya gunakan lah. So bila kita first step screening pun dah betul, so lagi senang untuk kita buat next analysis. Okay, so just copy. Ada 213 kan. So just copy. Ni dia tak view sampai bawah pula. Okay, contoh kat sini. Ni dah ada kan. So boleh ambil lah. So kita boleh tengok lah daripada dia punya movement. So kat sini kita nampak dia punya sideways. Lepas tu bila tengok chart tu, pastikan X dengan Y axis kita tu dia macam, kita jangan tengok chart macam ni sangat, lepeh sangat macam ni. Kita tengok chart jangan terlampau menegak sangat macam ni. So just nice. And then scroll pun macam, kalau boleh nampak lah dia punya movement dia tu. So bila kita dah faham dia punya movement, and then barulah kita akan zoom in lah. Bila kita zoom in untuk buat, kita nak lukis trend line ke apa kan. So start daripada kita nak detect dia punya stage analysis tu, kita tengok secara zoom out sikit. So nampak kat sini dia ada stage 1, dia sideways. So nampak kat sini dah start stage 2 lah. Overall this stage 2 lah. That's why kalau untuk base 1 ataupun kita panggil phase 1 lah, base 1 ataupun phase 1, walaupun dia dah break MA200, boleh juga dia jadi dalam base 1. Sebab selalunya ada juga yang untuk dia completekan dia punya reversal pattern, satu saham tu punya reversal pattern, dia dah break MA200. So jangan confuse stage analysis dengan base counting. So kalau tak faham pasal base counting, rasa macam pening, so tak perlu nak guna. So fokus je untuk fahamkan stage analysis dulu. So and then fahamkan stage analysis dan juga tahu lah macam mana nak lukis base. So kalau kat sini pun kita boleh nampak ada base. So kenapa kita kena tahu, kita kena belajar detect base ni? Sebab kita tak nak masuk breakout yang terkejar. Kita nak masuk breakout yang betul-betul dia baru breakout. So breakout kita ni bukannya breakout dekat sini yang dah jauh tinggi. So kebanyakannya ada yang a few yang baru-baru trade, selalunya bila dah tanya ni breakout ke, selalunya breakout yang dah memang naik. Tengok dah berapa persen. Contoh kat sini naik daripada breakout dah 30%. So that's why bila you beli selalu jatuh. So yang penting kena fahamkan macam mana nak detect base dan juga stage analysis. So stage analysis senang kira, bila dia breakout MA200, so kita consider dia sebagai stage 2 lah. Tapi sebenarnya adalah kita kena tengok dia punya secara zoom out ni. Kita scale betul-betul X dengan Y axis dia. So kita nampak yang ni sideways, yang ni dia start naik. So baru kita nampak dia punya stage analysis. So boleh study a few counter. Contoh macam kita cari counter-counter yang mahal ataupun dia punya movement senang nak detect. Contoh macam Top Glove. So counter-counter macam ni senang sikit kita nak tengok. So kat sini pun nampak ada stage analysis lah. Dekat sini ada stage 1. Dekat sini dia start masuk stage 2. Kat sini nampak stage 3 dia dah start volatile. Volatile sideways. And then dekat sini pun dah markup banyak. Dia dah bentuk parabolic kan. So stage 3 ni selalunya macam tu lah. Dia dah sebelum tu dah ada kenaikan yang banyak. And then kat sini dia start nampak sideways. So once dia break MA50, kat sini pun ada down gap. So nampak kat sini dia dah start masuk stage 4. Kalau kita tunggu dia break MA200 memang lambat lah. So kat sini pun dia dah jatuh berapa persen kat sini.
Kat sini saja dah break negatif 67%. So kalau banyak lah you lost. So that's why kita nak masuk ni bukan nak masuk paling bawah, bukan kita nak masuk kita nak jual yang paling atas, tapi kita nak masuk at the right time lah. Maksudnya probability untuk kita profit, and then risk kita bila kita loss tu pun sikit. So saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ni. Stage analysis revision. So boleh tengok stage 2 adalah closing price above MA50 dan juga closing price above MA200. Stage 2 correction pula, dia punya closing price below MA50 tapi price dia still above MA200. So selalunya counter-counter yang buat long term uptrend, selalunya adalah stage 2 correction ni. So tapi saya akan fokus dekat saham-saham yang membuat closing price dia above MA50 dan juga MA200. So saya rasa itu sahaja untuk perkongsian hari ini, stage analysis revision. Boleh tengok slow. So yang penting fokus dulu dalam 8 komponen trading tu. So stage analysis ni benda yang penting lah. Fokus ni dulu, and then belajar detect base, baru belajar detect base counting. So step by step lah. So I think itu sahaja untuk perkongsian hari ni. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.